Okey semua, hello. Hari ini guru anda akan menerangkan satu lagi masalah berkaitan prinsip luas permukaan. Mari kita lihat masalah ini. Ketinggian segi empat selari ialah 8. Cari luas segi empat selari. Jadi, apakah prinsip asas pengiraan kawasan? Ramai guru, walaupun tidak salah, tetapi tidak menerangkannya dengan jelas atau ringkas dan ia tidak disebut dalam buku teks juga. Jangan tertipu dengan segi empat atau pentagon ini. Prinsip asas luas ialah garis menegak dan garis mendatar membentuk sudut tegak. Ini adalah prinsip asas kawasan, bukan perspektif yang anda ambil berdasarkan bentuk. Segitiga 50/50, pentagon, heksagon atau segitiga bukan contoh luas. Satu garisan menegak dan satu garisan melintang. Sudut tepat yang terbentuk ialah luas, bukan? Jadi, apabila kita melihat segi empat ini, kita boleh mengatakan bahawa ia juga memerlukan tapak dan ketinggian yang bersama-sama membentuk bentuknya. Satu. Sudut tegak akan membentuk sudut tegak dan ketinggian tapak ialah luasnya. Walau bagaimanapun anda melukisnya, tidak kira bagaimana anda melukis sisi empat, logik asasnya kekal tidak berubah. Kebenarannya di sini, jika anda membahagikan ketinggian lapisan bawah dengan 2, maka ia menjadi kawasan segitiga. Semua orang, anda perlu memahami perkara ini. Untuk mempelajari pemikiran matematik, anda mesti memahami prinsip-prinsip penting untuk benar-benar menguasai teras penyelesaian masalah. Sekarang mari kita lihat semula masalahnya. Anda lihat, masalah segi empat ini telah pun diberikan kepada kami. Yang ini. 10 kan? Di bahagian bawah sini adalah 10, sisi condong di sini adalah 7, betul tak? Jadi, soalan beritahu kita bahawa tinggi segi empat ini ialah 8. Jadi, di manakah tinggi itu? Soalan sudah pun beritahu kita, tinggi itu ialah 8, jadi 8 ini. Jika ada satu tinggi dan satu tapak, ia membentuk luas. Jadi kita boleh cari luasnya. Tapi di mana tingginya? Adakah di sini? Ini 8, ini tingginya. Menukar kecondongan itu, ketinggian di sini ialah 8. Itu pasti tidak akan berfungsi. Tidak, ketinggian tidak di sini. Di mana ia? Kita sudah tahu. Dah pukul 10. Betul ke? Bahagian ini adalah 10. Okey, jadi kalau kita nak jadikan ketinggian 10 sama dengan 8, itu mustahil sebab jelas dinyatakan di sini ialah 7. Oleh itu, dalam erti kata lain, kita harus menggunakan hipotenus sebagai tapak, iaitu menggunakan hipotenus sebagai tapak. Kemudian, kita boleh melakar satu untuk dia. Sudut